Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali itu dalam Khabar dari Sarawak bersama saya Safiq Effendi. Jadi untuk episod kali itu saya ingin nak berkongsi dengan kita semua bagaimana kita nak pelihara kehormatan jalur gemilang. Cuba kita renung loh. Bila kita lihat jalur gemilang yang berkibar megah dengan warna merah, putih, biru dan kuningnya, apa yang kita orang rasa dalam hati? Bangga, terharu, atau sayang? Dialah jalur gemilang, bendera rasmi negara kita, lambang kepimpinan, kedaulatan, martabat, kemerdekaan dan perpaduan rakyat Malaysia. Selainnya juga, jalur gemilang tu bukan sekadar kain yang ada kala-kala yang kacak, tapi ianya merupakan simbol maruah dan jati diri negara yang perlu kita pelihara dengan penuh rasa hormat. Jadi sebagai rakyat Malaysia tu dah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga dan menghormati bendera negara kita. Bendera kita tu bukan untuk hias sebarangan. Dipakailah tempat yang sesuai. Apatah lagi dijadikan rekaan yang boleh menjatuhkan martabatnya. Tu saya nak ingat kita orang semua. Setiap rakyat Malaysia berhak mengibarkan jalur gemilang, tapi dengan syarat mesti mengikut arahan atau panduan yang dah ditetapkan, bukannya ikut sukati kita saja. Jalur gemilang perlu dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara, sama ada sewaktu menaikkan atau menurunkannya. Mun kita orang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, tindakan tegas boleh diambil oleh pihak polis terhadap kita. Dan kesalahan-kesalahan yang melibatkan penggunaan jalur gemilang secara sik wajar boleh disiasat di bawah dua akta. Akta Lambang Kebangsaan, Kawalan Mempamer, dan yang kedua, Akta Lambang dan Nama, Pencegahan Penggunaan Tidak Wajar tahun 1963. Sekira kita siapa, baik individu, organisasi atau mana-mana pihak, semuanya wajib menghormati dan mematuhi peraturan tu. Undang-undang kita jelas dan hukuman boleh dikenakan sekiranya berlaku kesalahan. Sebab ialah penting untuk kita semua, terutamanya generasi muda, supaya adanya kesedaran, kepekaan serta rasa tanggungjawab terhadap lambang negara. Jangan kita biar jalur gemilang dipersendakan. Jangan kita diam bila ada yang salah guna, dan jangan kita lupa bendera kita adalah wajah negara kita di mata dunia. Pelihara kehormatan jalur gemilang kerana maruah bendera adalah maruah negara kita Malaysia. Malaysia bukan sekadar nama. Ia adalah identiti. Ia adalah jiwa. Untuk mengetahui lebih banyak isu-isu penting yang berlaku dalam negara kita, jomlah follow, subscribe, like dan share media rasmi Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Ia ajak daripada kami, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.